Orang kita kalau nampak benda pelik mesti cuba punya. Hai dan Assalamualaikum. Hari ni saya buka puasa di Bukit Bintang. Okey, untuk menu pertama saya order nasi lemak ayam berempah. Mana nak jumpa nasi lemak warna biru? Yang penting ayam berempah dia padu. Menu yang kedua saya ambil nasi biryani ayam. Ayam dia besar dia bagi setengah ekor. Menu yang ketiga saya ambil mi kari. Yang ni kuah mi kari dia lain macam pedas dia. Menu yang keempat saya cuba nasi goreng kampung. Rencah nasi goreng dia memang terasa. Menu yang kelima saya try kuih tiaw goreng. Dia punya kuih tiaw ada macam ala-ala Chinese style. Menu yang keenam saya ambil siakap 3 rasa dengan ikan dia goreng garing, lepas tu sos 3 rasa dia. Menu yang seterusnya saya ambil lamb shoulder. Yang paling penting kambing dia memang lembut. Menu yang ketujuh saya ambil fish and chip. Makan pula dengan sos dekat tepi tu memang terdiam. Mana kalau nak makan ringan-ringan boleh order yang ni, chicken sandwich. Dan menu yang terakhir saya ambil signature beef burger. Okey, siapa yang dekat sini coffee lover jangan risau, dekat sini pun ada pelbagai kopi-kopi dia yang menarik, termasuklah matcha strawberry ni. Yang terakhir untuk pencuci mulut saya ambil puding caramel. Dekat sini dia punya kedai dia selesa dan juga beraircon. Jadi dah boleh dah pakat-pakat datang sini. Okey, lokasi dekat Rafi Asia Food dekat Bukit Bintang. Kalau apa-apa pun enjoy.